Okay, Assalamualaikum, selamat petang. Okay, depan anda ni ada sebiji Ducati Monster 937cc. Okay, motor ni second hand, didaftarkan tahun 2022. Okay, motor ni standard lah, fully standard. Dia main dengan disc brake Brembo depan belakang. Dan boleh cakap condition dia 9/10 lah. Dari segi luaran memang cantik, free accident. Condition dia untuk tayar pun baru lagi, boleh cakap 9/10 lah, dan 90% lah untuk tayar depan. Untuk tayar belakang pun 90%. Dia menggunakan tayar Diablo Rosso 3 depan dan juga belakang. Okay, mode pemanduan motor ni ada 3 mode, touring mode, sport mode dan juga urban mode. Mileage motor ni hanyalah 3100 km saja, sangat-sangat rendah lah. Okay, untuk top speed motor ni boleh pergi 220 km per jam. Untuk harga motor ni kalau hampa beli secara cash, 49,550 on the road, termasuk dengan tukar nama, insurans dan juga road tax. Kalau kata hampa duduk luar daripada Kedah, kita sediakan penghantaran percuma lah seluruh Semenanjung. Kalau hampa nak beli secara hutang, kita ada 2 package, iaitu loan kedai dan juga loan Ion Credit. Okay, untuk loan kedai, deposit boleh buat minimum 14,700 on the road. Bulanan dia akan jadi RM1331 untuk 3 tahun dan 1075 untuk 4 tahun. Dokumen untuk loan kedai, IC owner dan juga IC penjamin lah. Untuk loan Ion pula, boleh buat deposit serendah RM0, iaitu full loan lah. Bulanan dia akan jadi 1197 untuk 5 tahun, 1053 untuk 6 tahun dan juga 954 untuk 7 tahun. Untuk loan Ion, perlukan IC, slip gaji 3 bulan dan juga bank statement 3 bulan yang terkini. Okay, jadi itulah sebuah sedikit info pasal motor ni. Kalau hampa berminat nak apply motor ni ataupun hampa nak beli secara cash, hampa boleh tinggalkan nombor phone di biak biru ataupun tekan link dekat bio. Baik, Assalamualaikum.